dia telah menjadi mangsa jenayah seksual abang ipar sendiri. Bila saya sebut tentang struggle dia, saya boleh nampak yang kadang-kadang masa tengah belajar dia lost. Dia hilang tumpuan. Tiba-tiba dia pegang tangan. Dia tak tentu arah. Kadang-kadang bila dia bercerita sesuatu, tiba-tiba jauh pergi cerita dia. Dia macam cerita dia macam tak duduk dalam satu line. Okay? Sampai kadang-kadang bila kita ajar, benda lambat masuk. Tapi dia ibarat macam ada sesuatu yang ganggu kepala dia. Okay? So dia memang bagi kesan kepada pendidikan kan. Sampailah satu hari mak angkatnya cakap kat saya, cikgu, saya tak tahu sama ada anak angkat saya ni dah cerita dekat cikgu sesuatu, tetapi saya harap sangat dia sudi bercerita sebab dia memang tengah struggle menahan satu cerita kisah silam. So dia menjadi mangsa rogol abang ipar dia. Yang saya sedih sebab apa? Saya sedih sebab mak kandung sendiri kata macam ni, kau tarik balik report polis, sebab nanti kalau abang ipar engkau kena tangkap, macam mana kakak engkau dengan anak-anak buah engkau nak hidup? Siapa nak tanggung? Mak punya pemikiran sempit. Jangan simpan, lepaskan beban, biar cahaya masuk dalam jiwa. Jangan simpan cerita bersama, kerana kita kuat bila saling percaya. Generasi sekarang ni, generasi Z, generasi Alpha, bukannya malas, bukannya lemah, tetapi sebenarnya mereka penat. Penat nak capai A, penat nak jadi doktor, penat nak jadi lawyer, penat jadi engineer. Semua keperluan permintaan orang harus dituruti. Jadi hari ini kita nak bincang isu yang makin senyap di khalayak ramai. Ramai orang yang tidak menyebut isu ini. Kita hanya menyebut pelajar sekarang malas, pelajar sekarang rebel, suka memberontak. Jadi makin kita sedar, makin kita bertambah usia, kita kena tahu tentang kesihatan mental di kalangan pelajar dan mungkin dalam sektor pendidikan. Betul. So seperti biasa, dalam podcast Jangan Simpan musim kedua, setiap episod kita ada penaja pakaian rasmi daripada Bak Taylor. Ingat Taylor? Ingat Bak. Abang yang tengah mencari songket, dekat tangan saya ini adalah songket Seri Tanjung yang diinspirasikan daripada songket yang dipakai oleh arwah P. Ramlee. Jadi kepada abang-abang yang nak beli songket, boleh datang ke outlet Bak Taylor ataupun boleh masuk dalam live TikTok Bak Taylor kita. Jadi Dr. Tash, bersama kita hari ini adalah sosok tubuh yang tidak asing lagi dalam kalangan pelajar. Saya yakin rakyat Malaysia lebih daripada 90% pernah melihat di billboard, di YouTube atau di mana-mana platform social media berkaitan seorang. Kat mana tu? Highway banyak. Saya rasa Highway Plus ada ke? Education must win. Education must win. Saya rasa ramai tahu dah kalau sebut tagline ni kan. Jadi mungkin sebelum kita mulakan ya, sebutan kena betul ya. Sebutan Ramadan. Saya sentiasa Tadi betul. pergi mana beli makan? Bazar. Bukan bazar Bukan. Bazar. Okey. Jadi siapa? Bersama kita hari ini adalah Cikgu Z. Kirana. Okey. Jadi kita Sebelum tu? belum lagi. Belum kita introduce, kita kena bagi pantun. Allah. Okey. Jadi pantun saya buat ni sebab cikgu bahasa Melayu, saya pun Google juga tadi. Okey. Mengaku Nanti kita jelaskan maksud dia. Saya pun tak apa-apa ingat maksud dia. Okey, nanti lepas ni. Okey. Silakan. Okey. Hatan yang sintal, cilik di mua. Cermai nan ruai, jenggar bersil. Kesihatan mental milik semua. Semai dan tuai agar berhasil. Sah. Ini bahasa klasik tu, yang atas tu sebab ada hatta dengan cengal semua. Betul. Tu kan. Ini nilai pantun ni sama tinggi dengan nilai kesihatan mental. Kan? Jangan dipuji banyak sangat. Ya, Kita kan. risau nanti
bekas juara pantun. Itu yang saya nak elakkan dia sebut. Azfar juara apa? Saya masuk debat tapi tak boleh juara lagi. Tak boleh juara lagi. Tak juara lagi sebab opponent saya, musuh saya kat waktu berdebat tu semua Syed Saddiq punya level. Oh. Saya level Dr. Trash. Maksudnya itu maksudnya pujian ke sebaliknya tu? Anggap pujian. Maksudnya saya selesai pantun daripada berdebat. Baik. Okey. Cikgu Zack, cuba silakan. Cikgu Zack cerita latar belakang Cikgu Zack. Siapa seorang Cikgu Zack Kirana? Saya ni kalau ikutkan hamba Allah biasa sajalah kan. Dan kalau sebut tentang Cikgu Zack Kirana, memang cikgu ialah kerjaya saya. Tapi kalau ikutkan itu bukanlah kerjaya yang saya mahukan kan. Tapi saya faham mungkin Allah rasa saya ini sesuai untuk dijadikan sebagai cikgu kerana mungkin ada ramai anak-anak muda perlukan orang macam saya kan. Okey. Saya Cikgu Zack Kirana, saya berasal dari Terengganu. Saya berkecimpung dalam dunia pendidikan walaupun dulu tak rela, okey. Lebih kurang 12 tahun dahulu. Tetapi lama kelamaan dia ibarat jadi sebati dengan darah daging saya dan saya jatuh cinta dengan dunia pendidikan. Saya bermula dengan mengajar di pusat tuition sahaja dulu secara fizikal. Tahun 2014 saya bermula. Kemudian saya bila naik 2020 kan, kita dah belajar secara dalam talian masa tu. Dan sekarang saya boleh katakan untuk pekerjaan saya sebagai guru tuition, saya mengajar 100% secara dalam talian. Saya akan turun padang saja kalau dijemput dekat sekolah-sekolah dan sebagainya. Tetapi kerjaya saya yang terbaru pula sekarang, saya juga merupakan seorang pensyarah sambilan di Akademi Seni Warisan Kebangsaan, di Aswara. Dan alhamdulillah banyak generasi yang saya ajar kan. Jadi kita tengok dia punya warna citra dalam kesihatan mental pun berbeza kan. Jadi itulah dia, saya sebagai seorang guru. Okey. Cikgu cakap tadi cikgu tak rela. Saya tak rela. Sebenarnya cikgu nak jadi apa? Saya cita-cita saya nak jadi peguam. Tapi sebab saya seorang anak yang memang dengar cakap mak ayah. Jadi mak saya kata macam ni, "Kau ni pandai bercakap, risaulah kalau kau bela orang yang salah." Padahal bidang guaman tu besar kan. Betul. Tapi kita tahu keberkatan seorang anak kan, hidup dia mesti datang daripada mak dan ayah. Utamanya doa mak kan sebagai senjata yang sangat mahal. Jadi saya tahu walaupun nak macam mana pun saya nak jadi peguam, tapi saya takut mak saya tak gembira kan. Jadi saya letakkan itu sebagai pilihan terakhir saya. Jadi saya lepas tak nak jadi peguam, saya nak jadi pengacara TV ataupun apa-apa sahaja yang duduk dekat TV kan. Allah tunaikan 4 tahun lalu saya menjadi pengacara TV RTM dan sekarang saya masih lagi dengan RTM. Ya, sebab tu saya kata mungkin Tuhan bagi bila kita ready. Betul. Kan bila kita bersedia, aku rasa kau dah sedia lah Zack, tak apalah aku bagi engkau rasa apa yang kau nak. Aku bagi dulu apa yang kau tak nak kan. Jadi Allah bagi saya jadi cikgu. Dan itu saya cakap dekat semua orang, kalau anda kata saya harus memilih satu kerjaya untuk saya simpan sampai mati, saya tak akan pilih 2-3 kali. Saya tetap nak jadi cikgu. Wow. Dahsyat Dia macam kalau bercerai pun rujuk balik juga. Ya, tak boleh. Dia kona-kona kat situ juga. Kena kat cikgu tu juga bagus. Cikgu ni adalah cita-cita. Saya rasa ramai orang nak jadi cikgu. Tapi tak semua orang ada ciri tu. Karakter nak jadi cikgu ni bukan senang. Ada nak jadi cikgu? Setuju? Saya memang nak jadi cikgu. Cita-cita saya dulu nak jadi cikgu selama 10 tahun. Kumpul duit, buka kedai makan, buka rumah anak yatim. Lepas tu saya buka rumah orang tua, saya duduk kat rumah tu. Oh, perancangan dia sampai ke orang kata apa, ke hujung hayat kan? Saya dah rancang awal dah. Yang buatkan saya nak jadi cikgu sebab cikgu saya pernah lastik saya dengan getah dulu. So saya macam best juga boleh main lastik dalam kelas. Nak bawa yang sama lah. Saya tunggu anak cikgu tu masuk sekolah saya. Balas dendam lah. Tapi dalam educational purpose. Mendidik. Okey. Pandai dia cover balik kan? Itu dia. Depan kamera. Okay, baik. So kita mulakan dengan soalan yang pertama. Soalan yang bernilai RM500. Mahal ni. Datuk Jaludin Hassan dulu. Saya suka dia. Pada pandangan cikgu, setuju tak dengan penyataan pelajar sekarang lemah atau fragile ataupun tak boleh menangani tekanan pendidikan sekarang? Sebab saya seorang guru yang sangat memandang tinggi dan letakkan harapan tinggi kepada anak-anak. Saya panggil anak-anak murid saya ancala jiwa. Wow. Ancala ni maksudnya gunung jiwa saya. Saya takkan kata mereka ini sebagai golongan yang fragile ataupun orang kata rapuh lah kan. Rapuh. Sebab kalau kita nak bandingkan dengan zaman kita dahulu, macam saya golongan millennial.
generasi saya ketika belajar, kita ni hanya ada tekanan dalam bentuk ekonomi dan juga apa saja yang bentuk fizikal. Maksudnya apa yang ada kat depan mata kita kan, dengan jiran, itu je. Tapi tekanan pada hari ini berbeza. Kalau kita tengok, tekanan boleh datang dari media sosial. Okay, iaitu perbandingan yang tak pernah habis. Contoh kan, mereka rasa mereka gagal bukan sebab mereka betul-betul gagal, tapi mereka rasa gagal disebabkan mereka memandang terlalu banyak orang yang berjaya. Jadi, yang itu yang menyebabkan mereka akan rasa sangat terkesan. Dan mungkin kalau orang kata aspek dipandang kata fragile, mungkin kita boleh katakan fragile itu ialah sebagai generasi yang berani bersuara, mengeluarkan apa yang mereka rasa. Mungkin itu juga yang kita labelkan sebagai fragile. Tapi bagi saya itu bukan fragile. Bagi saya itu ialah orang yang jujur dengan emosi sendiri. Betul. Itu bagi saya. Saya sangat setuju apa Cikgu Zack cakap. Kerana macam kita lah. Kita bagi perkhidmatan, counselling, consultation kesihatan mental, konsultasi kesihatan mental. Betul. Generasi terbaru, kita sebut Zack now mereka betul, mereka sangat berani menyuarakan perasaan mereka, memberitahu apa yang mereka rasakan. Contoh dia, ketidakpuasan hati. Di tempat kerja, di universiti, di sekolah, mereka berani. Betul. Berbanding kita. Betul. Kita ni generasi Y samalah cikgu Betul. Kita tunduk, Betul. Kita kemam saja. Kemam je. Bukan kerana kita tak berani bersuara, kerana ikatan budaya. Betul. Kerana kita terlalu memikirkan orang yang lebih berusia, senior. Adab tu kan. Adab. Kau jangan melawan, Ya. kau jangan mencelah. Selalu kena pesan macam tu. Betul. Kita yang dah dididik seperti itu bukan bermaksud kita didikkan lebih hebat berbanding mereka. Sebenarnya disebabkan kita tidak berani berbanding mereka. Asfar generasi Z juga. Alah. Ya. Oh. Jadi sebab itu sebenarnya kalau teacher tanya, sebab itulah cikgu tanya, saya memang ambil Asfar menjadi kaunselor kerana saya nak generasi sekarang supaya tak pilih kasih, kita tak nampak ada imbalance di situ. Betul. Jadi dan saya memahami betul apa yang Cikgu Zack cakap, memang betul generasi sekarang dia sangat bukan rapuh, dia berani. Betul. Saya setuju. Seperti kalau dia nak maca, dia nak maca. Oh, kan. Walaupun Mak Noh marah. Walaupun Mak Noh kena marah dengan Mak Noh. Dan satu lagi bagi saya, kalau saya ada anak sekalipun, saya nak anak saya seorang yang berani ke depan dan jujur dengan emosi. Sebab dunia hari ini cabaran dia luar biasa. Mungkin kalau anak kita, kalau zaman sekarang, tapi kita adaptasikan yang cara didikan zaman dulu, mati anak-anak kita. Betul. Sebab dipijak, Betul. dihina, diberikan pandangan, diberikan bandingan yang tak pernah habis. Jadi bagi saya, ikut dari segi cabaran zaman, mereka ini memang dah sesuai duduk dalam zaman sekarang. Betul. Sebab itulah tahap pendidikan mereka pun persaingan sangat tinggi berbanding kita dulu. Kita dulu beasiswa mudah berbanding Setuju? zaman sekarang. Jadi sekarang ini memang sangat susah nak dapat beasiswa. Ya. Kalau kau dapat SPM 10A, berapa ribu lagi orang yang dapat 10A. Kemudian dah masuk universiti, macam ada kes hari tu. Ya. Dah dapat 4 CGPA 4. Tapi tak Tengok dapat. pula merit core curriculum Yes. Ya. Tak cukup, tak boleh juga masuk universiti. Maksud dia persaingan sangat hebat. Teacher Zack, Cikgu Zack dulu dapat UPU, Saya dapat UPU. Universiti Saya Malaya. STPM, saya masuk Universiti Malaya. Oh, okey. Jadi tapi yang tu mungkin rezeki saya lah. Sebab STPM ni ada kelebihan sedikit lah. Betul. Kan. Okay, jadi untuk pengajian saya, pengajian Melayu tu rezeki saya lah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pun dapat UM. Ya ke? Ya. Saya dapat, waktu tu saya dapat asasi sains hayat. Tapi saya tak terima. Kenapa? Kerana saya dapat tawaran JPA. Oh, Beasiswa. memanglah kita pilih JPA lah. mesti. Sebab kita orang susah. Kita fikir kalau masuk Universiti Malaya jauh dari Penang. Dan kos pun tinggi Kos sebenarnya. tinggi KL. And then kita tak tahu lagi boleh lepas ke tak nak masuk degree. Kemudian wang bulan-bulan macam mana. Kalau JPA tak payah fikir dah. Setiap bulan dia bagi. Doktor buat pilihan bijak. Betul. Saya yakin ni keputusan yang terbaik lah. Betul. Sebab nak hilangkan atau apa kita kata, kurangkan ketidakpastian. Betul. Kan? Dan Banyak hal probability tu kan. Betul. Saya setuju. Jadi cikgu pernah tak macam cikgu mengajar tuition kan? Contoh dia, ada tak cikgu tengok dia orang kena buka kamera tak? Kalau online ada yang boleh buka kamera, tapi sebab kelas saya ramai pelajar, jadi tak ramai yang boleh buka kamera. Sebab nak buka kamera ni ada bilangan tertentu saja. Tapi dulu sebelum tahun 2000
20 memang saya ajar secara berdepan. Memang boleh nampak anak-anak murid depan mata. Ada tak Physical. kita nampak dia struggle bukan sahaja dari education tapi dia macam ada something else dalam otak dia. Saya ada beberapa kisah yang saya boleh kongsikan sebab ini kita nak bagi kesedaran tentang Betul. kesihatan mental kan Kim. Saya tak setuju bila mak dengan ayah hari ni kata engkau kerja engkau belajar aje. Engkau tak perlu fikir benda lain. Mak ayah engkau kerja untuk engkau kan. Jadi engkau tak payah ada fikir masalah sangat. Sebenarnya belajar itu ialah satu bebanan yang sangat besar. Sebab mak ayah mungkin buat kerja yang sama setiap hari kan. Cumanya beza mungkin projek je berbeza tapi skill tetap sama kan. Tapi anak-anak ni silibus sentiasa bertambah. Saya ingat tahun 2019, pelajar ini ialah calon SPM pada tahun tu. Dalam bilik, dalam kelas sebab saya mengajar pusat tuition, dalam kelas tu ada lebih kurang 100 orang lebih kurang pelajar So dia duduk kat tengah dengan ada aircon besar kat atas. Aircon besar kat atas Kalau ikutkan takkan mungkin kita berpeluh. Tapi pelajar ni perempuan. Dia pakai tudung, dia pakai jaket warna merah. Saya ingat lagi, saya betul-betul ingat momen hari tu. So dia duduk tiba-tiba dia macam ni. Lepas tu Macam panic. lepas tu dia kipas-kipas badan dia. Kawan dia kat sebelah dan dia bau minyak angin yang sangat kuat. Saya rasa dia cuba yang terbaik untuk tampil baik depan orang kan. Dia menggigil, lepas tu tiba-tiba saya dah perasan sebab saya duduk kat platform yang podium lebih tinggi kan. Jadi saya nampak dia kat belakang kan. Lepas tu kawan dia angkat tangan nak ambil perhatian saya. Saya pun bagi latihan dekat semua orang, saya pergi dekat dia. Awak okey ke? Kata, Miss, dari tadi lagi dia menggigil. Dia berpeluh. Dia berpeluh macam tahap air terjun. Saya kata, okey, jom kita keluar sekejap. Okey, kita keluar sekejap. Mungkin dia tak boleh dengan udara sejuk, saya tak tahu kan. Saya pegang dia, saya tanya dia, apa masalah awak? Kenapa awak jadi macam ni kan? Perkara pertama yang dia cakap ialah, saya tak tahu kenapa. Dia sama ada, saya rasa dia mempunyai banyak cabang masalah. Sampai dia tak tahu mana satu yang trigger dia masa tu. Buntu. Saya rasa buntu. Mungkin tekanan daripada keluarga, tekanan daripada sekolah, mungkin tekanan daripada kawan-kawan, dia ada masalah perhubungan ke apa ke. Saya tak tahu detail pasal tu, tapi yang saya ingat ialah dia kata saya tak tahu dan dia terus menggigil. So itu pengalaman saya yang pertama. Pengalaman saya yang kedua yang saya tak boleh lupa ialah saya ada seorang pelajar yang ni dia ambil private tutoring dengan saya. Dia ada masalah tekanan yang dia telah menjadi mangsa jenayah seksual abang ipar sendiri. Bila saya sebut tentang struggle dia, saya boleh nampak yang kadang-kadang masa tengah belajar dia lost. Dia hilang tumpuan. Tiba-tiba dia pegang tangan. Dia tak tentu arah. Kadang-kadang bila dia bercerita sesuatu, tiba-tiba jauh pergi cerita dia. Dia macam cerita dia macam tak duduk dalam satu line. Okay? Sampai kadang-kadang bila kita ajar benda lambat masuk, tapi dia ibarat macam ada sesuatu yang ganggu kepala dia. Okay? So dia memang bagi kesan kepada pendidikan kan. Sampailah satu hari mak angkatnya cakap kat saya, cikgu, saya tak tahu sama ada anak angkat saya ni dah cerita dekat cikgu sesuatu, tetapi saya harap sangat dia sudi bercerita sebab dia memang tengah struggle menahan satu cerita kisah silam. So dia menjadi mangsa rogol abang ipar dia. Yang saya sedih sebab apa? Saya sedih sebab mak kandung sendiri kata macam ni, kau tarik balik report polis. Sebab nanti kalau abang ipar engkau kena tangkap, macam mana kakak engkau dengan anak-anak buah engkau nak hidup? Siapa nak tanggung? Mak punya pemikiran sempit. So apa kesan dia kan? Kalau doktor tanya pasal pengalaman, kesan dia saya tengok sendiri macam mana emosi dia tak tentu. Dia jadi orang yang tak bahagia. Dia ada sesuatu yang duduk dalam kepala dia. Dan yang paling teruk ialah pernah dia call saya. Dia hubungi saya, dia kata, Miss, saya nak terjun. Awak nak terjun kat mana? Tingkat 12 rumah dia. Tingkat 12 ke tak silap saya. Saya kata, okey, sebab hari-hari dia dah mula bercerita kat saya kan. Dia mula bercerita kat saya, dah percaya kat saya. Saya suka bila anak-anak murid percayakan saya. Saya percaya, dia cerita kat saya, dia kata setiap malam saya alami mimpi ngeri. Benda, suara yang suruh dia buat benda bodoh, termasuklah cabut nyawa sendiri. Lepas tu saya kata, kau tahu tak, kau pergi balik, kau buka kes engkau. She did, dia buat. Dan memang akhirnya selesai masalah tu, abang ipar dia kena tangkap, mimpi tu hilang. Betul. Ada sesuatu yang tak siap. Jadi kalau cakap pasal kesihatan mental, kadang-kadang macam saya kata tadi lah, mak dengan ayah sendiri yang menjadi penyebab anak jadi makin sakit. Kan? Keduanya ialah mungkin mak ayah, mungkin faktor sekolah
yang cerita pertama tadi, yang sampai akhirnya budak tu tak tahu macam mana nak kendalikan emosi sendiri. Jadi ya, saya sebagai cikgu saya alami benda tu. Umur berapa tu cikgu? Semuanya yang kes pertama tadi dia betul-betul tingkatan 5. Dia memang 17 tahun. Kes kedua ini dia ambil SPM lambat sikit disebabkan dia ialah bekas pelajar pondok. Jadi dia nak ambil SPM pertama kali, dia tak pernah masuk sekolah menengah disebabkan dia nak rasa belajar. Kan dia nak masuk buat diploma. Jadi usia dia pada ketika itu ialah 21 tahun. Dewasa dah. Dewasa. Dan masa tu yang kes yang dia kena rogol tu dia tak silap saya dia tingkatan 1 atau tingkatan 2. Allah Akbar. Lama simpan. Lebih So maksudnya berapa tahun dia 10 alami mimpi tahun, ngeri. 9 tahun. Ya Allah. Tapi saya bangga dengan dia. Betul? Dia dah habis belajar, alhamdulillah dia grad. Saya suka sangat. Saya bahagia untuk dia sebab dengan pendidikan kehidupan dia boleh berubah. Dan bukan hanya cikgu beri pendidikan, cikgu beri, inilah nama dia, empowerment. Cikgu melindungi dia hanya dengan nasihat, hanya dengan guidance. Itulah pentingnya profesional. Kerana kadang-kadang orang awam, kita sebut contohnya ibu bapa, mak angkat, makcik, pakcik, kadang-kadang sukar untuk membela nasib kita kerana ada bias. Betul. Dan mereka rasa tidak terdaya. Bila kita orang asing, kita orang luar, bila kita pandang benda tu adalah holistik, secara 360. Kita tengok semua apa yang boleh, akta apa, kita tahu macam mana. Jadi itu yang penting dia. Jadi saya sebenarnya bila teacher cerita saya sedih tadi sebab kes yang berlaku sama patient saya pertama, patient anxiety saya sewaktu saya di Penang. Berusia 24 tahun. Mudanya. Profession seperti cikgu. Ya. Ya, muda. Sandaran. Pernah di bahasa Melayu apa? Dicabul. Dicabul oleh abang kandung sendiri. Allahu Akbar. Dia sama teacher. Allah. Cerita dekat mak. Mak cakap apa? Shh. Jangan beritahu ke orang. Aduh. Beritahu ke orang nanti orang kan malulah keluarga kita. Jangan bagi tahu kat orang. Itu kali pertama, cikgu. Kali kedua berlaku lagi. First 10 tahun. Kali kedua tingkatan 1. Allahu Akbar. Dia datang jumpa saya dah 24 tahun. Datang memang shaking. Macam sebiji macam cikgu cerita tadi. Dia datang lewat. Kita kerajaan pukul 4.30 kita nak kena balik dah, nak kena prepare dah. Saya cakap saya nak bersikap adil untuk dia sebab saya takut nanti saya anggap remeh. Jadi saya cakap kat dia, okey macam ni, balik dulu, saya bagi kertas kat dia, cerita apa yang berlaku. Saya balik bagi dia cerita dulu. Dia tulis cikgu 8 muka surat. Esok dia datang jumpa saya baca 8 muka surat. Saya menangis, menitis air mata depan dia sebab cerita dia tu, tulisan memang cikgu kalau baca tu memang akan tulis perbaiki tulisan anda lah. Tapi disebabkan emosi dia salurkan di situ, saya baca memang cerita dia, ya Allah, saya dapat bayangkan keadaan waktu kejadian tu. Dia tengah duduk buat apa, macam mana orang tu datang. Sedih kita baca. Macam novel hidup dia. Dia kata, saya benci abang saya. Saya setiap kali nak raya, saya tak tahu nak sembunyi kat mana sebab dia datang, saya nak kena salam dengan dia. Sama ayat yang pelajar saya kata, kalau raya dia terpaksa duduk kat dalam bilik kat rumah nenek dia. Betul. Dia rasa jijik. Ya. Abang ipar okey lah tak salam kan. Ni abang kandung nak salam. Allah. Saya cakap dekat dia, senang kan, cikgu, jangan salam. Ya, jauhkan diri. You nampak dia, you jauhkan diri. Tak boleh nak buat report dah. 24 years old. If you buat report polis pun, dia akan burden you balik. Betul tak teacher? Dia jadi maksud dia makin susah untuk dia. Betul. Jadi saya cakap, it's okay, settle your emotion, forgive yourself first. Saya bagi dia kena start ubat. Kita start ubat because dah simptom dah teruk. Dan Alhamdulillah 3 months free. Alhamdulillah. Dan dia macam cikgu cakap lah, dia ada struggle with kerja, dia nak tunggu dapat permanent susah. Jadi semua tu mix. Sebab tu lah 24 tahun meletup. Apa yang cikgu cerita tadi tu adalah trauma lah. Dia ada nightmare, mimpi buruk, flashback. dia dah ada panic attack, dia dah ada anxiety simptom tu. Dan saya rasa dia mungkin ada satu sudut dekat dalam diri dia, dia rasa dia hina sangat. Betul. Kan? Saya rasa. Dia rasa dah macam it's the end. Kerana wanita, kita tahu Itu maruah itu yang
tertinggi. Especially kita as a Muslim, kita memang, saya tahu ibu bapa kita semua kawal, tetapi ibu sendiri yang tidak protect anak. Oh, yang itulah yang saya paling kesal. Kan? Dan orang tu orang luar. Untuk cikgu orang luar. Kalau abang sendiri kita fikir bias lah. Tetapi Dalaman lah. Dalaman lah. Ni orang luar. Jadi itulah ibu bapa semua jangan takut untuk ambil tindakan bukan kerana menghukum orang tu. Ini bukan konsep hukuman. Ini perlindungan kepada mangsa. Betul. Dan jangan mempersoal mangsa. Mangsa tetap mangsa. Jangan kita salahkan mangsa kenapa kau tidur dekat sofa tu. Rumah dia. Tempat yang sepatutnya jadi selamat. Okey. Budak-budak pakai skirt. Tak kisahlah lebih lutut ke atas lutut ke, terselak. Dia tidur, mana dia sedar? Yelah, betul. Ini cerita yang tu. Dia sedar ada orang lari. Dia sedar ada sentuhan. Dia sedar dia terbangun, abang dia lari. Dia nampak abang dia. Dan waktu tu dia terus menggigil balik, flashback balik yang darjah 10 tahun. Jadi apa yang teacher lalui ini adalah reminder kepada semua juga guru kan teacher kan. Cikgu, kalau guru ada di luar sana, ada murid yang cerita, protect anak murid anda. Sebenarnya kita kalau anak ni kita cerita dari segi undang-undang bila seseorang itu bawah umur, cikgu sebenarnya boleh bertindak sebagai waris. Betul. Sekiranya anak tersebut ada ancaman daripada benda yang negatif, contoh dia kriminal, seksual, perlindungan, diperlukan perlindungan, kena bawa kanak-kanak tersebut ataupun remaja tersebut pergi ke hospital. Dia bahagian nama dia OSCC, One Stop Crisis Center. Especially perempuan. Tapi tak kira lah, lelaki pun sama. Betul. Sebab sekarang kes lelaki pun ada yang diliwat. Ada juga. Ya, baru saja saya baca. Lelaki pun tak selamat. Lelaki pun tak selamat. selamat saya baca. Jadi bawa ke OSCC, dalam masa yang sama nanti mereka akan suruh buat report polis on the spot. Dan selalunya dekat hospital pun ada balai polis kecil yang mereka akan bantu. Jadi ini antara cara yang kita boleh bantu anak murid kita. Jangan perlu tunggu permission, kerana ini tidak perlu. Ini dah kes kecemasan. Kita bawa terus. Sebab mungkin cikgu ialah pilihan terakhir anak-anak ini kalau keluarga Betul. tak wujudkan ruang yang selamat. Betul. Dan jangan bercerita kepada guru lain. Itu nasihat saya. Rahsia tetap Rahsia tetap rahsia. Kerana memang macam tadi kita bincang sekejap dengan cikgu. Murid-murid semua takut nak cerita kat guru kaunseling. Kerana takut heboh satu sekolah. Jadi ini antara rahsia yang perlu kita jaga, kerana ini aib. Inilah aib yang Inilah kita cerita. Integriti Cikgu penting. Bawa escort pelajar tu pergi ke OSCC. Mungkin bagi tahu pengetua hanya untuk permission guru besar. Kita ada kes ni, boleh cerita sebab untuk permission, tetapi itu terserah kat guru tu sendirilah. Kalau dia bercerita, itu salah dia lah. Okey? Betul. Panjang lebar saya Itulah. kita dah ulaskan pasal kes ni. Bagi saya memang sangat touch our hearts lah. Ini yang kita tahu. Banyak lagi kes yang tak tahu didiamkan. Betul. Bertahun-tahun, mungkin beribu kes. Banyak. Banyak. Satu Malaysia. 30% pelajar universiti ada anxiety. Oh, betul. Ya. Jadi mungkin daripada sekolah, Dari sekolah. mungkin Dari rumah. Betul. Kita tak tahu. Tapi sebenarnya mostly saya jumpa memang dari rumah. Setuju. Memang dari rumah. Sebab masa pun dia banyak luangkan masa memang dekat rumah. Kan didikan daripada mak ayah. Setuju. Betul. Sebab itulah peranan mak ayah, ahli keluarga sangat penting dalam menjaga dan melindungi mangsa tu utamanya lah. So kita dah bincang tadi pasal tekanan daripada media sosial ada, ibu bapa pun ada, sekolah pun ada. Berdasarkan pengalaman cikgu sendiri, dari mana sumber tekanan yang paling besar? Saya rasa jarang berlaku masalah kesihatan mental pelajar ini kerana satu sumber je. Biasanya dia adalah sumber yang saling berkait, yang saling bertindih kan. Contohnya saya rasa yang paling besar ialah, yang pertama ialah media sosial. Sebab media sosial ni bagi saya dia wujudkan satu perbandingan yang tak pernah habis. Macam saya katalah, dia gagal bukan sebab dia gagal, tapi dia rasa gagal sebab dia tengok banyak lagi orang canangkan kejayaan kan. Betul. Jadi yang itu satu. Lagi tekanan juga sebenarnya, saya yakin mak dengan ayah ni jauh kat sudut hati dia nak bahagiakan anak-anak. Sebagaimana dia bahagikan anak-anak masa kecil nak mainan ke apa ke, dia nak bahagikan anak sampai bila-bila, sampai mereka dah boleh bekerja semua sendirian. Tapi mungkin juga mak dengan ayah ni pun dia ada tekanan sosial dia sendiri, iaitu ukuran kejayaan itu ialah berdasarkan nombor.
Anak kau dah buat OPA contoh kan. Jadi mak dengan ayah walaupun tak terniat untuk lukakan hati anak, tapi dalam tak sedar mak ayah boleh jadi ejen kepada tekanan kepada anak-anak. Faktor penyumbang. Betul, faktor penyumbang. Lagi tekanan apa lagi? Dan saya rasa anak-anak hari ini dia takut masa depan. Dia dah fikir jauh. Maksudnya aku nak kerja apa? Sekarang ni teknologi AI banyak. Betul. Banyak robot gantikan tenaga manusia. Betul. Tapi dalam masa yang sama aku tengok kita memang kena ada duit. Kan? Jadi saya rasa walaupun belum lagi sampai tiba waktu difikir pasal kerja, tapi tekanan itu mesti dah ada. Sebab semua orang berlumba-lumba tunjukkan kestabilan hidup tu. Betul. Sekarang ni education pun orang dah pamerkan di social media dengan simbol kemegahan. Betul. Hantar anak pergi international school dah menjadi suatu kebanggaan. Jadi macam cikgu cakap. Jadi murid pelajar-pelajar bila dia tengok kawan dia mungkin tadika sekali, dah pergi international school, dah mula daripada sekolah rendah. Sekecil-kecil benda. Contohnya kan, contohnya pelajar A ni ayah dia belikan iPhone. Pelajar B ni bagi Android. Sekecil-kecil yang tu pun dia boleh jadi tak gembira tau dengan mak ayah dia. Ya. Dia rasa tak bersyukur. Sebab tu penting juga mak dengan ayah ni nak bagi kasih sayang dan bagi anak-anak tengok benda tu sebagai satu kesyukuran tu susah. Betul. Sebenarnya dari zaman dulu perkara ini ada dah Betul. kan. Tak pernah habis kan. Dulu Tak pernah habis. apa? Stabilo, Stadler, Bancu. Bancu. Bancu yang kalau dalam tu ada yang warna gold, warna emas tu kan. Yang tu paling mahal. Shaker. Ya betul, shaker. nak minta pinjam pun tak boleh yo. Ya. Okay, tapi teringin lah. Betul. Sekarang Saya lagi dulu cerita je lah Cerita je. Cerita je lah. Jangan simpan. Saya dulu ada jiran saya. Bukan jiran saya lah. Rumah saya kira selang beberapa rumah. Dia tadika dengan saya lah. Dia ni jiran dengan kawan sekolah saya. Dia ni sekolah lain lah. Dia perempuan, jiran saya lelaki. Kawan saya tu lelaki. Dia orang dua ni jiran. Okay. Kawan saya yang lelaki ni kaya. Bukan kaya lah. Dia sebab dia anak tunggal. Tu dahsyat dah. Mesti adik-beradik tak ramai. Adik tak ramai. Bapa kerajaan, mak kerja kilang yang dah lama. Kilang kat Penang ni kalau dah kerja lama 20 tahun, masyuk, gaji kan? memang masyuk. 6,000, 7,000 ke atas. Tak lari lah. Zaman tahun 2000. Which is kaya banyak lah. lah. Okay, jadi apa yang dia nak dapat? Motor bertukar-tukar. Kereta tunggu nak habis SPM je dah dapat. PS5 zaman dulu PS2, PS3 zaman tu. Semua dapat. Jadi dia ni nak benda yang sama. Jadi dia akan rebel. Jadi kita perhati tau. Saya ni daripada kecil memang tak pernah meminta benda tu sebab kita tahu ukuran keluarga kita. Betul. Macam Cikgu Zaid katalah, kita ikut je apa yang mak bapak kita suruh. Sebab kita pun kesian dekat dia orang. Mungkin empati tu ada. Betul. Jadi dia ni memang rebel. Dia akan minta, mengamuk. Dia kan perempuan. Dia akan minta untuk adik dia yang lelaki. Jadi kan dia orang dua beradik. Jadi memang mereka tu memang daripada kecil kita nampak istilah macam spoil lah. Dan yang lawak dia teacher, ni kalau dengar paling lawak. Saya sambung belajar di Indonesia kerana beasiswa JPA. Jadi saya tak pernah minta pun saya nak pergi Indonesia. Siapa nak pergi Indonesia? Saya jujur untuk belajar. Betul tak? Tapi dah rezeki ke situ. Jadi saya pun pergi medik. Okay. Dia mungkin tak capai SPM tahap saya. Jadi dia sambung diploma dekat universiti swasta di Malaysia. Tak lepas nak sambung degree course yang sama kerana diploma tu mungkin tak lepas syarat lah. Okey, faham. Minta kat parents nak belajar Indonesia juga. Tak nak kalah. Ya. Pergi teacher. Pergi. Self-funded. Pergi Indonesia self-funded sampai mak jual rumah, Saya kesian mak ayah dia. jual kereta untuk sampai macam saya. Kos berbeza lah. Tapi maksud saya tu saya cerita kadang-kadang ada yang sampai tahap tu. Jadi FOMO zaman dulu tu lagi dahsyat. Yo, umur dia gadai rumah. Gadai kan? rumah. Dan saya memang terkejut lah benda tu berlaku dan ini pengajaran untuk saya bila saya jumpa pengajaran tu bukan saya nak kutuk orang tu. Maksudnya saya belajar di mana sebab itulah orang rasa macam ni. Saya nak bantu mereka supaya jangan bandingkan macam cikgu cakap. Dan inilah yang kita rasa pelik kan. Kadang-kadang
macam mana, apa silapnya didikan mak dengan ayah sampai anak langsung tak ada common sense kan? Yang ini pun antara benda yang pelik. Betul. Adakah kata kurang kasih sayang, tapi orang kata tapi dia tunaikan semua permintaan anak, tapi kenapa anak ni tak faham tentang empathy? Betul. Kan? Tak tahu di mana silap dia. Ya. Kita lebih kasih sayang ke? Memang kita belajar kan? kita ada belajar Adalah. Okey, faktor-faktor seseorang itu menjadi narsisistik. Antara teori yang salah satu teori dia psikologi, apabila kita menganakkusazalikan anak kita. Setuju. Memang ada. Ataupun kita mengabaikan emosi mereka, invalidation, chronic invalidation. Maksud dia bila dia sedih, kau ni belajar je, kenapa kau nak sedih? Kau ni tak payah sedih, kau lembek lah, contoh. Ataupun mengasuh cara asuhan, suruh ikut cara kita. Kita sentiasa kena menang. Kita sentiasa kena berjaya. Biar kawan kau tak nak belajar, kau biar tinggal dia. Kau kena belajar, pastikan kau berjaya. Kalau kawan kau tak pandai, kau tak payah kawan dengan dia. Kau cari kawan yang pandai. Jadi maksud dia, asuhan sendiri itu boleh menyebabkan seseorang itu dia menjadi negatif. Ilmu keibu-bapaan ni memang kena ada seni yang sangat tinggi lah. Kau tak kesan dia kepada anak. Tapi kau kesan kepada anak, nanti anak akan turunkan balik kat kita bila kita tua. Betul. Tak tahu anak kita boleh ambil tanggungjawab yang sama ataupun tak dengan kita kan. Betul. Anak-anak sanggup tak gadaikan rumah untuk jaga mak ayah? Yang itu persoalan dia. Nak suruh jaga pun ikut turn hari. Ya, betul. Kadang-kadang. Betul. Kan? Aku jaga banyak mak aku, kenapa aku dapat kereta Azia je? Salah satu contoh lah. Contoh. Dia duduk jauh tak jaga pun. Siapa makan cili dia rasa pedas lah. Macam tu lah. Okey. Okey. Silakan. Jadi sebenarnya kita panggil ke arah imposter syndrome lah. syndrome. Ya. Dia rasa macam diri dia tak berjaya, padahal kerana perbandingan tu terlalu tinggi. Langit dan bumi. Dia banding macam itulah, macam kita cerita tadi, sekolah international, sekolah biasa, mereka rasa tekanan. Memang ada pelajar yang datang jumpa saya tak nak pergi sekolah kerana saya tak sesuai lah sekolah kerajaan. Ada. Wow. Ada. Okay. Ada. Itu Ada yang juga. saya Betul, kata faham. macam, oh, is this an option? Zaman sekarang saya macam, oh, sekarang ni ada option. Zaman dulu tak ada option. Tapi itulah tak adil bagi kita hanya membandingkan zaman. Betul. Cuma itulah macam teacher cakap sendiri, cikgu cakap sendiri, kenapa saya panggil teacher? Sebab teacher nampak lebih sesuai teacher. Slay. Modern. Macam tu. Jadi bila mereka membandingkan tu, mereka hilang pertimbangan kerana mereka rasa it's the trend. Itu adalah trend. Itu jadi empati tu terhakis. Dia nak fit in sangat lah dengan Dia nak fit in. Jadi bila orang tanya, you sekolah mana? Oh, I'm international school ni. Dan pakaian berbeza. Saya rasa sekolah menengah kebangsaan sekarang kena tukar nama. Nama sendiri, International School Kebangsaan. Ya, Malaysia International School. MIS apa? Kan? Saya International School kan. National International School Shah Alam. Kan? Contoh betul. Saya rasa itu antara salah satu kita nak mempermain psikologi lah. Okey. Silakan. Okey. Dr. Atrash dulu lah. Okey, jadi kalau teacher tengok lah kan. Okey, teacher tengok student yang perform. Okay, ini tadi kita cerita student yang tak boleh perform. Student yang perform. Teacher ada jumpa tak student yang dah perform tapi dia rasa diri dia never enough lagi? Oh, okey. Yang ni saya rasa ramai yang saya jumpa. Saya ingat sebelum fasa pandemik, saya banyak berhadapan dengan depan-depan ni. Ada pelajar ni, dia memang terlalu kejarkan markah exam. Okey. Tapi apa yang saya nampak, dia ialah sebagai satu manusia yang bersistem sahaja. Tapi dia biasanya akan kurang empathy, dia akan kurang kreativiti, dia akan kurang daya penyelesaian masalah. Itu yang saya perasan. Critical thinking dia kurang. Sebab dia terlalu nak, orang kata exam oriented lah kan. Okay? So jadi saya perasan memang wujud budaya macam ni. Dia perform, memang sangat-sangat perform. Tapi biasanya dia akan kurang kat lain. Saya ingat saya berjumpa dengan seorang pakar kaunselor masa saya interview dekat temu ramah di RTM. Dia kata sebenarnya Zack, you tak perlu risau dengan pelajar yang tak perform. You kena risau dengan pelajar yang perform, yang pandai selalu, yang kononnya pandai. Sebab kadang-kadang mereka lah yang kurang adab.
mereka lah yang biasanya berlagak dengan ilmu yang ada. Banding dengan pelajar yang biasa-biasa ataupun yang lemah. Tadi saya baca berita dalam berita harian kot tadi, ada pelajar, satu kumpulan pelajar belakang hadiahkan motosikal kat cikgu yang bersara. Allah. So bila sebut tentang pelajar perform tak perform, bagi saya lah kan, dia kalau you nak kerjakan sesuatu hanya kerana nombor kan, pencapaian you nilai berdasarkan itu, sayanglah ilmu sebenarnya. Sebab ilmu sebenarnya nak jadikan kita sebagai manusia. Kita tak tahu kandungan ilmu itu sendiri. Ni setakat kita nak lulus peperiksaan. Ya betul. Pasal pelajar perform itulah. Betul. Dan apa yang cikgu cakap tadi, betul. Saya nak sebut satu perkara. Saya dulu kan belajar dekat Universitas Pajajaran Bandung. Okay. Jadi saya ada batch lain, batch saya tetapi MARA, sponsor MARA, mereka twinning program. So UKM Universitas Pajajaran, which is UKM Unpad. Ada yang saya kenal, bila dia buat chop, dia tak nak tulis Unpad, dia tulis UKM saja. Oh ya. Ini maksud saya kerana mereka rasa low quality. Ya, tak ada kelas. Tak ada kelas. Ada juga yang universiti di Arab dengan Manchester. Tulis Manchester saja. Oh ya Allah Akbar. Jadi sebenarnya Mainan psikologi lah mainan sebenarnya. psikologi. Mereka rasa yang mereka kena tunjuk kehebatan walaupun bila dah masuk alam pekerjaan. Tapi sebenarnya macam Cikgu Zaid cakap, saya setuju. Orang yang terlalu mengejar number, mengejar markah, which is theoretical, Yes. mereka akan lemah ke arah skills kerana critical thinking. Jadi contoh kita cerita bahagian medical lah. Patient tu tiba-tiba okay, kita belajar okay, kencing manis A, B, C, D. Tiba-tiba dia jadi penyakit lain tambah. Dia akan Jam jadi sekejap. jam. Because dia belajar pathway hanya macam tu. Tapi sebenarnya itulah medical dia complicated. Which is tak ada critical thinking berbanding budak yang betul-betul struggle untuk faham case tu. Kalau kita dapat pelajar yang memang dia perform exam, tapi dalam masa yang sama dia juga kaya dengan adab, yang tu memang permata lah. Betul. Perfect 10. Jarang. Dia bukan sekadar buku teks bergerak. Dia manusia Dia dengan manusia. ilmu dan Betul. adab. Susah. Saya susah nak cari yang betul-betul package macam tu. Kalau ada dalam satu batch kan. Kalau ada mungkin saya boleh katakan, kalau saya kumpulkan, sebab pelajar saya satu Malaysia. Kalau datang jumpa saya setiap tahun, untuk saya selalu buat jelajah pusing satu Malaysia untuk jumpa anak murid lepas SPM diumumkan. Untuk saya jumpa karakter pelajar yang straight A, dalam masa yang sama beradab, dalam masa yang sama memang anak murid saya semua beradab, tapi untuk saya letakkan satu sebagai package yang sangat lengkap. Susahlah, kebarangkalian tu sangat-sangat rendah. Tapi ada. Ada. Tapi ada. Setiap tahun Alhamdulillah. akan ada, cuma tak ramai lah. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Kita risau ayat dia tu kalau tak ada lah kan. Betul lah. Kalau tak ada terpaksa saya masuk sekolah balik. Tapi saya selalu cakap kat anak murid saya, saya bukan kejar A. Saya nak awak jadi lebih manusia daripada awak semalam. Itu yang paling penting. Betul? Okey. Okay. So kita nak berehat dulu ke? Saya rasa kita berehat dulu. Okay. Sementara Sementara itu kita berehat dulu. Kembali selepas ni dengan soalan lebih menarik. Kembali lagi ke podcast Jangan Simpan musim kedua. Terima kasih kepada penaja pakaian rasmi kita, Bak Taylor. Ingat Taylor, ingat Bak. Dan bersama kita tetamu yang cantik jelita dan orang kata beauty with the brain, Cikgu Zack Kirana. Okey, cikgu kita sambung. Kembang saya kejap. Kembang? Tak apa. Bulan puasa ni takut tak muat baju raya saya sekejap lagi. Tapi jangan risau. Kita boleh alter dan kita boleh tempah kat Bak Taylor betul nanti. lah tu. Okey. Sekejap. Okey. Kita masuk ke soalan ini agak panas sikit tapi penting. Kalau daripada perspektif cikgu mungkin ada ibu bapa yang tengah tengok sekarang, apa red flag atau mungkin tanda-tanda awal yang mereka boleh kesan pada anak mereka bila mana anak mereka mungkin ada masalah dari segi emosi, tekanan, pendidikan sebagainya. Saya rasa mungkin satu, kita fikir yang paling mencabar sekali sebagai ibu bapa adalah berhadapan dengan anak-anak yang remaja kan. Sebab peringkat usia remaja ni kan doktor, dia memang sangat kompleks. Dia tersepit antara aku nak jadi kreatif, aku nak jadi diri aku nak cuba nampak dewasa, tapi dalam masa yang sama ada kekangan daripada sekolah, daripada ibu bapa kan. Okay. Jadi memang usia tu sangat kompleks. Antara red flag yang kita boleh perasan yang mungkin anak kita perlukan bantuan, yang pertama, kalau anda kata anak kita menunjukkan perubahan sikap yang terlalu ketara. Dulu jenis yang ceria,
Tiba-tiba anak jadi pendiam. Lagi apa lagi? Contohnya anak ni kita nampak cepat betul letih. Walaupun dia tak buat benda yang bersifat fizikal yang kuat pun, anak aku nampak macam selalu nampak letih. Contoh kan. Lagi apa lagi? Kalau kita nampak anak kita, contohnya anak kita ini terlalu memberikan nilai diri mereka ni macam nilai diri mereka letakkan dalam skor peperiksaan. Saya sangat risau kalau anak-anak usia remaja dia kata, aduh tak dapat A lah. Lepas tu stres. Dia tak nak bergaul dengan orang. Jadi sebenarnya anak rasa nilai dia terletak pada nombor. Inilah yang menyebabkan bahawa mereka rasa macam mereka ni tak ada nilai. Dia tak tahu nilai lain yang ada dekat sekeliling mereka untuk mereka teruskan hidup. Jadi saya risau kalau anak-anak yang terlalu fokuskan pada pencapaian exam. Betul? Antara red flag juga. Betul. Don't be so hard on yourself sebab nilai anda bukan nilai markah exam anda, bukan CGPA anda, kerana itu adalah ujian dalam kehidupan kita. Kalau kita gagal, macam contoh gagal SPM, kita gagal semester, you can always repeat. Kita boleh usaha lagi. Dan ada cabang lain. Sekarang ni dah ada kemahiran. Betul. Bukan hanya education. Kita dah ada skills yang penting yang boleh kita belajar. Betul. Mungkin macam kita tengok ya, ada orang mungkin gagal SPM. Ni bukan kita galakkan orang gagal SPM, tidak. Cuma kalau memang dah betul-betul gagal, anda ada banyak lagi cara peluang untuk belajar Pilihan ilmu. lain ada. Pilihan yang lain ada. Cuma jangan give up. Seek for help. Kalau cerita dekat kawan ni macam alah relax lah, tak ada apa-apa, kita rasa tak puas, cari profesional. Profesional di klinik kesihatan. Betul? Ya. Ada kaunselor di situ. Kalau di universiti, carilah kaunselor universiti anda. Kalau di college pun sama, di sekolah pun sama, carilah yang mana anda percaya. Kalau anda tak percaya, cari orang luar. Ya. Jadi itu antara nasihat daripada kita. Sempena semua untuk semua student, untuk semua pelajar remaja yang menghadapi kesukaran dalam kehidupan, struggle macam Cikgu Zack cakap, dia nak fit in the community, dia nak menunaikan tanggungjawab sebagai seorang anak, seorang kakak. Itu kita tak cerita pasal siblings lagi. Ya, peranan Banyak drama yang semua tu kan. dalam adik-beradik inilah antara beban. Macam kita belajar kan, anak sulung macam ni, sifat dia macam ni, itu mitos lah. Sebenarnya yang real dia, anak sulung betul boleh menjadi sumber kepada tekanan emosi yang tinggi kerana dialah anak yang diandalkan, yang perlu bagi contoh. Ya. Saya cakap jujur, saya dulu abang saya sendiri dia kurang pandai dari segi ilmu. Ya. Tapi saya tak pernah, itulah alhamdulillah, saya tak pernah hilang respect dekat dia walaupun dia kurang pandai dari segi education. Tetapi dia rasa inferior. Dia rasa, dia akan kata, alah hang pandai, hang anak emas sebab hang SPM straight A. Dia akan cakap, tapi sebenarnya saya sedih. Ya betul. Saya tak rasa bangga tu, saya rasa sangat sedih. Saya dalam hati saya pernah cakap kat diri saya, kenapalah aku pandai pada abang aku. Patutnya abang aku yang lebih pandai pada aku. Tapi Betapa kita nak bagi dia sedikit kredit kan. saya nak rasa kredit kat dia. Tapi akhir sekali teacher apa yang saya buat kan, sebelum saya pergi Indonesia, saya tulis surat. Oh. Saya tulis surat. Saya tulis surat kat abang saya, saya tulis surat kat adik saya tulis surat dekat mak saya, bapak saya. Saya tulis penghargaan dan apa yang saya rasa tentang mereka. Dan lepas tu cikgu memang saya rasa berubah. Bila saya balik, hubungan saya dengan abang saya sangat rapat. Dan sampai sekarang dah saya hormat dia sebagai dia seorang yang sangat dia memberi impact yang besar dalam hidup kita. Jadi jangan rasa diri kita hebat kan cikgu. Kita pandai macam mana pun, Nilai kita bukan nilai dekat kita kertas. bukan pada kertas. Dia pada jiwa kita tu. Jadi saya pun sedih bila cerita sebab kalau abang saya dengar tu, saya tetap respect dia. Cikgu ada abang? Saya 12 orang adik-beradik. Oh, okay. Saya ada 5 orang abang. Termasuklah abang saya yang selalu bagi masalah kat saya. Tapi saya sayang mereka. Saya adik-beradik tak pernah gaduh. Tapi betul lah, dalam adik-beradik memang ada yang perform dalam akademik. Betul. Kan? Ada yang kurang. Contohnya adik saya seorang kat Singapura. Dia selalu rasa macam, yelah engkau pandai kan. Tapi jauh kat sudut hati saya kata, takkanlah aku nak kurangkan kepandaian aku hanya untuk buat kau rasa selesa kan. Jadi apa yang saya buat ialah, saya sentiasa tunjukkan kasih sayang saya. Sebab
saya percaya satu benda. Apa saja penyakit yang ada kat dalam diri orang, termasuk terutamanya mental dan juga psikologi semua kan dalaman kita, boleh sembuh dengan kasih sayang. Betul. Saya rasa mungkin abang doktor sendiri pun dia hanya nak kata-kata yang boleh bagi keyakinan bahawa Dia berguna, dia berharga. ya, Betul. itu sebenarnya. Betul. Sama macam orang yang macam cikgu cakap dia nak bunuh diri tu kan. Cukup untuk kita kata teacher ada untuk kau. Teacher ada untuk you kan. Affirmation. Ya, affirmation. Kita ada untuk dia, dia dah cukup. Dia dah akan comfort. Dia takkan rasa lagi yang dia duduk sorang-sorang kan. Jadi ya Alhamdulillah, it's a very good session dengan Cikgu Zack, kerana kita dah banyak bantu. Saya rasa kita dah banyak bagi message-message penting kepada semua ibu bapa, cikgu, guru, dan mungkin ada nasihat sikit pasal kaunselor kat sekolah. Mungkin nak tambah kaunselor kat sekolah macam mana supaya kita bagi pendapat lah. Pendapat Actually ni bukan pendapat saya seorang, ini pendapat daripada rakan-rakan kaunselor yang lain. Ada rakan kaunselor di sekolah, di hospital sebagainya. Kita bincang. Sebenarnya kebanyakan sekolah kaunselor ada seorang atau dua. Maksimum 2 tambah 1 pembantu. Maksimum. Kena tambah jumlah kaunselor. Dia tak cukup. Betul. Pelajar katalah ada 500. 2 orang kaunselor. Satu menang nisbah dia, satu nisbah 250. Tak boleh. Belum lagi cikgu yang datang. Tak boleh. So tambah kuantiti dan tambahkan kualiti jugalah. Sebab kaunselor pun perlu ada latihan berterusan. Betul. Perlu ada background dan juga tauliah yang betul. Bukan hanya sijil kan. Bukan hanya sijil. Kita nak betul-betul diploma ataupun degree ataupun master. Kelayakan yang sepatutnya. Yang sepatutnya lah. Dan saya rasa juga sebenarnya selain daripada kelayakan semua tu, yang paling penting juga ialah kena aku janji integriti. Sebab kadang-kadang sikit ke banyak ke kaunselor ni, kadang-kadang anak-anak murid ni, sebab dia dari generasi ke generasi kata aku tak berani nak kongsi sebab sekolah ialah satu ruang untuk aku, hari-hari aku pergi. Betul. Kalau anda kata orang tahu cerita dalam kain aku rasa malu duduk kat sini. Jadi yang paling penting bagi saya, selain pada latihan, jumlah kena tambah, kena juga ada aku janji integriti tu, supaya anak-anak kita zaman sekarang ni tahu sekolah juga ialah ruang selamat untuk dia. Betul. Betul. Sebab banyak klien saya sebenarnya sekolah menengah, sekolah rendah, universiti. Bila mana kes mereka keluar, kawan-kawan tahu, mereka jadi tak nak pergi sekolah. Lagi teruk tekanan. Lagi teruk. Ya. Sampai kalau pindah sekolah pun mereka rasa sekolah tu sama je, tak selamat. Akhirnya ada yang pilih untuk berhenti sekolah. Betul. Saya kenal 2-3 orang dia kata saya tak nak. SPM tahun ni stop. Berhenti. Belajar pun SPM kadang-kadang dia tak ambil kan. Tak ambil. Sebab dia kecewa dengan cikgu dan dia malu. Cikgu masih buat tutoring untuk pelajar private yang nak ambil private SPM? dah tak ada dah. Oh, tak ada dah. Kecuali mungkin kalau doktor nak kenalkan seseorang yang memang perlukan bantuan, saya boleh bagi itu sebagai kekecualian insya-Allah. Alhamdulillah. Kalau perlukan bantuan insya-Allah. Nanti banyak komen kat bawah tu. Saya kan? nak teacher Jack. Saya nak teacher Jack. Ada persoalan sebenarnya, kita nak tinggalkan dengan persoalan. Boleh? Kepada guru kaunseling, kalau pelajar datang jumpa anda, dia cakap dia berhubungan seksual dengan pasangan dia, apa yang anda lakukan? Kita tinggal jadi persoalan. Cuba komen kat bawah. Cuba komen, saya nak tengok guru-guru komen di bawah apa yang anda lakukan. Kerana kita nak tahu input dan kita nak tahu pemikiran macam mana nak buat. Bukan untuk kita kata nak uji ilmu ke tak, Kan. tapi untuk perkongsian. Bila orang baca komen tu, kadang mereka dapat inspirasi dari situ. Betul. Kata, oh boleh buat macam ni. Banyak kan? Betul. Bila duduk sesama profesional, kita tanya, you buat macam mana kes macam ni? Betul? Boleh buat macam ni. So, Boleh. kadang-kadang kita buntu kan. Kita tak jumpa jalan tu. Jadi jadikan ruangan komen tu sebagai ruangan yang interaktif dan ilmiah lah. Okey. Pengkongsian. Silakan. Apa cikgu punya last pesanan kepada semua pelajar Malaysia dan termasuk ibu bapa? Bagi saya, kesihatan mental ini dia berkait rapat dengan orang sekeliling, terutamanya yang mempunyai pertalian darah kan. Okay? Betapa kata-kata itu, satu ayat boleh menaikkan emosi kita, satu ayat juga boleh meruntuhkan emosi kita. Jadi pilih ayat kita sebaik-baiknya. Dan kepada ibu bapa, satu yang saya boleh pesankan ialah anak-anak ini melakukan perkara baharu setiap hari dan tekanan itu memang banyak kan. Jadi anda kata anak ini tersalah langkah kan, anak-anak mungkin buat silap, walaupun jauh kat sudut hati kita tak boleh terima kesalahan yang dia buat, terimalah mereka, ubatilah hati sendiri, kemudian bantu bagi panduan kepada anak-anak. Sebab kalau kita terlalu hukum anak-anak tak percaya kat kita, dan sebab kita tak boleh nak maafkan mereka, mereka akan cari sumber lain. Betul. Maknanya anak-anak akan jadi lebih rosak. Jadi
kurang mana pun anak kita, tanggungjawab kita, panduan tu datang daripada kita. Sebab kalau orang lain bimbing anak kita, dia tak sayang anak-anak kita macam kita sayang anak kita. Betul. Jadi sesat macam mana pun anak kita, maafkan mereka dan bagi kasih sayang. Dan semua penyakit boleh sembuh dengan kasih sayang. Masya Allah. InsyaAllah, betul. Setuju. Kita tak suka perbuatan tapi kita masih sayang anak tu. Individu Tersebut. Betul. Betul. So ada apa-apa nak tambah? Okay. Jadi ingat anak tu bukan trofi lah. Betul. Ya. ya. Anak bukan trofi yang untuk kita pamerkan, yang untuk kita banggakan. Bangga di social media saya suka. Kalau anak berjaya, saya suka ibu bapa yang bangga cerita Inspirasi. anak saya berjaya. Inspirasi dan juga kita bagi anak tu rasa dihargai dia. Tapi jangan berlebih-lebih. Kerana berlebih-lebih membanggakan anak sehingga kita terlupa empati. Kerana mungkin ada orang yang tidak bernasib baik untuk belajar dan juga mungkin ada anak-anak yang lain yang tidak kurang berjaya. Ada sikit, nak cerita sikit-sikit je lagi. Saya dulu teacher, UPSR teruk. 2A, 2B, 1C. Tak ada tu sangat. Okey. Ada seorang bapa kawan saya ni, anak dia pandai lah. Tapi pandai pun sepatutnya 5A dapat 4A. Ni saya geram ni teacher. Bapak dia datang kat saya, dapat berapa? 2A je. Saya pula pergi tahu dah bapak dia perangai macam mana. Saya cakap 2A je, tak pandai macam anak pakcik. Oh ya ke? Teruk anak pakcik dapat 4A. Lepas tu teacher, Dia berdambah pula ya, tu. SPM saya datang bawa CJ, saya pegang macam ni. Jahat waktu tu teacher. Saya bawa SPM, saya bawa balik kampung saya kan. Waktu tu member saya tengah lepak semua. Dia ada kawan saya tu. Kawan saya tu actually dia musuh saya jugalah. Maksud saya because dia family lah. Empathy tak ada tu lah. Bukan komputer dia macam negatif lah. Negatif. Saya bawa, saya tunjuk, ni result aku. Tak minta lagi saya dah bagi. Dengan result aku. Waktu tu saya geram sebab apa tu, saya cakap itulah bila fikir balik Macam dia pandang rendah. ya, pandang rendah kat kita. Jadi jangan ikutlah. Itu perangai yang tak baik. Jadi lain kali janganlah menunjuk. Tapi ambil motivasi tak tapi apa. yes, ambil motivasi. Sebab ada orang bila dipandang rendah macam tu, dia akan terus rendah. Betul. Tapi doktor dia kata, awas kau, aku bangkit kan. Baik, ya. Bagus. Betul. Jadi saya rasa itu sahaja untuk perkongsian kita hari ini. Sangat best dengan teacher. Terima kasih Sangat banyak belajar dengan teacher. Alhamdulillah, saya pun banyak belajar. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita berkongsi hari ini bukan kerana kita tunjuk pandai, bukan kerana kita rasa lebih hebat daripada orang lain, kita berkongsi. Dan saya sebenarnya memang sangat, kesihatan mental sangat perlu bekerja rapat dengan sektor pendidikan. Kerana masyarakat kita bermula dari kecil sehinggalah generasi yang ada sekarang ini. Okay? Betul. Jadi kita jumpa dalam episod seterusnya dalam kena ajar teacher. Okay. Kita ada tagline. Kita ada tagline. Ini adalah sign language. Okey. Okay, jangan. Jangan. Lepas tu teacher buat peace, buat macam ni. Simpan. Okay, satu lah. Okay. 1, 2, 3. Jangan simpan. Bye-bye. Bye-bye. Jumpa lagi.